Bersatu ni dikatakan berjaya selepas langkah Sheraton. Sebenarnya Bersatu mula semakin mendata dan menurun bila berlakunya langkah Sheraton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam madani, apa khabar semua? So, Wayang Tarbus kembali lagi dengan beberapa isu yang menarik pada hari ini, dan untuk itu saya memohon kerjasama kalian semua untuk subscribe, like dan share ya. Hari ini kita nak melihat satu situasi bagaimana sesuatu parti itu bermula, berkembang, bertapak, memenangi pilihan raya, mentadbir, dan juga kita lihat apa-apa kekuatan dan kelemahan sesuatu parti. So hari ini kita kena menilai sesuatu parti itu kuat ditentukan oleh apa. Bukan berdasarkan betapa hebatnya pemimpinnya bercakap atau berapa ramai pengikut media sosialnya ataupun ramainya orang datang bila ada perhimpunan parti itu sendiri. Okey, ini tiga perkara lah yang saya dapat kenal pastilah tentang penilaian sesuatu parti itu. Okey, ada tiga perkara yang boleh membuatkan parti itu kuat, iaitu kepimpinannya yang melibatkan tokoh ataupun individu-individu yang hebat, kombinasi jenteranya. Okey, contohnya kombinasi jenteranya itu ialah golongan sokongannya, iaitu terdiri daripada berbagai golongan muda, golongan pertengahan umur dan juga golongan yang berpengalaman. Itu kita kategorikan sebagai jentera. Yang ketiga, sekutunya. Sekutunya maksud ni parti-parti yang menjadi rakan kongsinya. Contohnya rakan kongsi dalam parti itu yang berasaskan kepada agamanya, bangsanya, atau lain-lain sifat geofizikal yang boleh dikategorikan sebagai rakan dan partner. Contohnya macam GRS, GPS. Itu antara komponen ataupun sekutu yang melibatkan tentang geofizikal di Sabah dan Sarawak. Dan sekutunya yang bersifat agama seperti kita ambil contoh macam UMNO, Barisan Nasional. Dulu dia represent MIC dan MCA. Itu maksud dia sekutu-sekutunya. Jadi kekuatan sesuatu parti itu ada berdasarkan rangkaian komponen yang membentuk satu platform untuk diurus tadbir oleh satu parti politik. Itu maksud dia. Kekuatan sekutunya. So, hari ini kita fokus kepada bersatu. Parti bersatu. Kita akan lihat Parti Bersatu ni sebab apa dia ditubuhkan. Sebenarnya Parti Bersatu ni ditubuhkan bila ada krisis dalam UMNO akibat daripada isu 1MDB. Itu saja kan yang kita lihat. Tapi sebenarnya di sebalik isu dan krisis 1MDB itu sebenarnya ada beberapa individu yang sudah tidak mendapat tempat di UMNO cuba membawa satu jalan baru yang boleh menyaingi UMNO itu sendiri. Itulah dia berlakunya Parti Bersatu. Inilah sebenarnya punca penubuhan Parti Bersatu itu sendiri. Okey, kita lihat Bersatu di era berkembang dan semakin kuat. Okey, kenapa Parti Bersatu ini pada awalnya diterima? Kerana dia mempunyai pemimpin yang hebat seperti Tun Mahathir, seperti Mahyudin Yassin yang dikategorikan sebagai mewakili kepimpinan golongan yang berpengalaman. Di samping itu, Bersatu mungkin secara
tak sengaja ataupun melihat ni sebagai satu cara untuk dia terus berkembang, ada wakil daripada golongan muda iaitu Syed Saddiq yang memang mendapat sambutan yang hangat di peringkat golongan muda dan juga golongan pertengahan. Dan lagi satu, dikategorikan mempunyai pemimpin yang hebat ialah Mazli, yang pada waktu itu dilihat sebagai seorang intelektual yang boleh mengadaptasikan latar belakangnya dalam bentuk kepimpinan politik. Itulah kekuatan yang ada pada Bersatu di era dia mula berkembang. Dan pada waktu itu juga Bersatu mempunyai sekutu yang hebat pada waktu itu. Kalau kita nak lihat di awal 2016, di pertengahan 2016 dan 2017, Bersatu mempunyai rakan sekutu yang hebat seperti Amanah yang mewakili bangsa Melayu dan agama. PKR, sekutu yang mewakili golongan menengah dan golongan orang biasa-biasa tanpa mengira batasan bangsa dan agama. Ini antara karakter sekutu Bersatu yang bagus. Dan juga antara sekutu lain yang bekerjasama dengan Bersatu ialah DAP yang mewakili bangsa tanpa mengira tahap kelas ekonomi sesuatu individu dalam bangsa itu sendiri. Jadi kalau kita lihat kekuatan Bersatu di awal kemunculan parti ini, bukan sahaja mempunyai pemimpin yang bagus, tetapi mempunyai rakan sekutu yang bagus yang saya katakan tadi, Amanah, PKR dan DAP. Ini yang dibangunkan dan inilah yang menguatkan parti Bersatu itu sendiri. Dan bila parti Bersatu ini mengorak langkah dan berjaya menubuhkan kerajaan bersama rangkaiannya PKR, Amanah dan DAP sewaktu memenangi pilihan raya 2018, maka berlakulah pergerakan dan perpindahan pemimpin-pemimpin UMNO kepada Parti Bersatu. Waktu itu tak ada lagi akta lompat parti, dan di antara individu yang menguatkan lagi Bersatu pada waktu itulah seperti Hamzah dan juga Mas Emriati. Dan Bersatu lupa sebenarnya perpindahan pemimpin, especially daripada UMNO yang bertaraf parlimen, ahli parlimen ni sebenarnya hanya menambahkan kekuatannya di parlimen, bukan menambahkan kekuatannya di peringkat bawahan dan rakyat. So yang bertukar tu hanyalah ahli parlimen, tetapi ada juga rakyat yang di pihak parlimen yang berpindah itu protes, tak puas hati. So diorang ni memang menyokong geng-geng Hamzah dan Mas Emriati ni sebab dia UMNO. Tetapi bila dia dah melompat ke Bersatu tu, tentunya ada kumpulan-kumpulan yang tidak bersetuju dengan geng-geng yang lompat parti daripada UMNO kepada Bersatu itu sendiri. Itulah di antara punca bermulanya pergerakan Bersatu menjadi semakin tidak kuat, menjadi semakin tidak berkembang. Dia jadi statik dekat situ. Dan kalau kita lihat sebenarnya Bersatu ni dalam perspektif yang lain, Bersatu ni berjaya bila adanya langkah Sheraton, yang mana di sinilah bermulanya era Mahyudin menjadi Perdana Menteri dan juga membawa keluar beberapa ahli parlimen daripada PKR untuk menyertai Bersatu yang diketuai oleh Azmin Ali dan juga Zuraida. Sebenarnya tanpa disedari, sebenarnya Bersatu membuat satu kesilapan yang sangat besar. Apa kesilapan yang dibuatnya? Dia buang DAP, dia buang Amanah dan juga dia buang PKR. Dan dalam waktu yang sama, bila
langkah syarikat ini berlaku, dalaman Parti Bersatu itu juga turut berpecah, iaitu Dr. Mazli, Mahathir dan Sheikh Sadiq. Kena lihat, kalau kita lihat Bersatu ni dikatakan berjaya selepas langkah Sheraton. Sebenarnya Bersatu mula semakin mendata dan menurun bila berlakunya langkah Sheraton. Tidak dinafikan Bersatu mempunyai pemimpin tertinggi dalam komponen, iaitu iaitu Mahyudin menjadi Perdana Menteri dan mempunyai geng baru, sekutu baru, iaitu PAS dan juga UMNO. Sebenarnya tanpa disedari, sekutu baru Bersatu dalam Perikatan Nasional, iaitu UMNO dan PAS ni ada dua benda. UMNO sebenarnya dia dendam dengan Bersatu kerana dari segi sejarahnya ramai pemimpin UMNO telah keluar dan menyertai Bersatu. Memang UMNO tak puas hati. Dan yang keduanya, PAS sebenarnya hanya mau duit bila menyertai Perikatan Nasional, yang mana Mahyudin Yassin boleh menyediakan keperluan kewangan ni kepada PAS. Sebab itu PAS mewah. Ini yang sebenarnya Bersatu tidak menyedari dalam kekuatan ada kelemahan dia. Dan dalam keadaan dia patut terus berkembang, dia tidak berkembang dan statik, dan melihat bagaimana dari hari ke hari berlaku perbalahan sama ada luaran dan dalaman. Antaranya kalau kita lihat selepas PRU 2022 di mana Bersatu kalah, bila tidak menerima pelawaan Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menubuhkan kerajaan perpaduan, maka berlakulah sedikit demi sedikit perpecahan dalam sekutunya. Antaranya UMNO sendiri telah bergabung dengan PKR untuk penubuhan kerajaan perpaduan yang dinamakan Kerajaan Madani. PAS pula sudah tidak setia, tetapi duit tengah banyak kan, jadi taklah fikir untuk buat keputusan menyertai kerajaan perpaduan kan. Tapi duit tengah ada kan, tengah relax lagi, okey lah, enjoy. So kalau kita lihat selepas 2022 ni, dalam Bersatu tu sendiri telah berlaku sedikit gelombang perpecahan yang kita lihat. Tim Azmin dan juga tim Hamzah yang semakin berkembang, sehingga berlakulah beberapa pemecatan, berlakulah suasana tidak selesa yang berlaku dalam Perikatan Nasional itu sendiri. Dan yang terbaru, saya ingat seminggu yang lepas, Presiden PAS iaitu Haji Adi telah membuat satu kenyataan tiada lagi kerjasama politik dengan Bersatu, tetapi di bawah pengerusi Perikatan Nasional, Dr. Samsuri mengatakan Bersatu masih lagi dalam Perikatan Nasional. Benda ni sebenarnya dianya hanyalah satu keputusan daripada pengerusi Perikatan Nasional itu untuk menampakkan sebenarnya Perikatan Nasional itu masih kukuh. Tetapi sebenarnya dalamannya Bersatu PAS memang sudah berpecah. Tambahan pula, ni geng melompat Wam Sam ni telah diterima dalam komponen Perikatan Nasional. Tapi ada juga beberapa isu yang nampak wawasan ni sendiri sebenarnya belum lagi boleh bersama dengan Perikatan Nasional secara total. So yang ini saya nak biarkan situasi ini dekat sini tergantung je. So saya stop kat sini. Saya nak bawa satu situasi, satu parti baru yang kian nak berkembang ni, iaitu Bersama. Kalau kita refer balik kepada kekuatan organisasi itu sendiri, saya nak merujuk kepada jentera. Saya kategorikan sebagai jentera
Jentera ni kalau kita lihat kekuatan sesuatu parti itu, pertama pemimpinnya, kedua jenteranya, dan ketiga sekutunya. Okey, kalau kita lihat pemimpinnya, okeylah, kita boleh terima lah kata Rafizi ni bagus lah, walaupun sebenarnya dia pandai bercakap je. Nick Dazmi ni kira bagus lah, kan memenangi beberapa penggal kan, okey, kira bagus lah. Tetapi jenteranya tidak kuat. Kalau kita lihat bersama tu sendiri, dia menjurus kepada golongan orang muda. Tapi kadang-kadang dalam kempennya, bila ada orang tua pun dia kata macam dia nak terima atau tak terima je golongan tua. Apatah lagi golongan yang berpengalaman umur 50 tahun atau 60 tahun ni memang secara dasarnya tidak diterima oleh pengasas bersama tu sendiri, kan. Dia dilihat hanya menerima orang muda. So dalam konteks kekuatan sesuatu parti politik, jentera yang mewakili golongan muda perlu ada, jentera yang mewakili golongan pertengahan kena ada, dan juga golongan yang mewakili orang tua kena ada. Tetapi perkara ini tidak ada dalam bersama. Dan juga kalau kita nak lihat secara umumnya, Rafizi sendiri cakap, okey, parti bersama tiada sekutu, nak jalan seorang. So macam mana jentera ini boleh bekerja bila tiada sekutu? Sekutu tu maksudnya sepatutnya bersama ni dia kena cari sekutu lah. Contohnya sekutu di peringkat Sabah dan Sarawak itu antara sekutu geofizikal, dan sekutu di peringkat Semenanjung ni kena melihat dalam konteks agama dan juga bangsa. Semuanya tidak boleh terletak di bawah satu bumbung yang bernama bersama, kerana ianya akan gagal membawa matlamat dan parti itu sendiri, sebab tiada rangkaian sekutu. Ini antara perkara-perkara yang kita lihat banyak berlaku kelemahan dalam penubuhan bersama itu sendiri. Sebenarnya bolehlah saya katakan penubuhan bersama ni sebenarnya langsung tak kuat kalau nak berbanding dengan penubuhan bersatu. Penubuhan bersatu ni adalah agenda krisis 1MDB dan juga agenda golongan kecil dalam kelompok UMNO tu sendiri yang tidak berpuas hati dan dibuang atau keluar sendiri memimpin satu organisasi baru yang bernama Bersatu. Tetapi berlakunya penubuhan bersama ni hasil daripada kekalahan dalam parti oleh Rafizi dan membawa rangkaiannya kepada penubuhan bersama. Saya nak bagi tahu ada satu perkara yang saya rasa macam gelak lah saya dengar benda ni. Bersama ni sekarang ni antara strategi dia cari orang-orang PKR yang tidak mendapat tempat dalam kepimpinan PKR di peringkat ranting, cabang dan juga persekutuan. Contohnya adalah beberapa ahli majlis yang tidak lagi dilantik oleh kepimpinan perhubungan negeri dalam PBT. So diorang ni semua macam tak puati lah kan. Diorang ni ahli politik tetapi dulu pegang jawatan di peringkat cabang, di peringkat ranting bersama PBT ataupun majlis daerah ataupun DKK Jawatan Kuasa Pelulu. Orang-orang yang pemimpin kecil yang kecewa ni sebenarnya selalu didatangi oleh geng-geng bersama. Buat apa kau lagi duduk dekat dalam PKR tu kan? Kau pun dah tak dapat tempat dah. Kau pun tidak dilantik jadi ahli majlis dah. Come on lah, join bersama. Itulah bendanya yang berlaku. Sebenarnya gerakan ni memang ada dah. Memang dah ada pun. Dan kepada mereka yang tongong-tongong dan buluh-buluh yang tak dapat jadi ahli majlis ni pun terpesona lah dengan pelawaan bersama tu. Macam tu lah cara dia menambahkan kekuatan dia. Bukannya menambahkan kekuatan dia dengan cara membina jentera, membina rangkaian sekutu dalam memastikan bersama itu terus berkembang. So kalau kita lihat kekuatan yang bermula dari Bersatu itu sendiri gagal diurus dengan baik dan sekarang ini semakin hancur, apatah lagi parti bersama ni yang diwujudkan tanpa ada rakan sekutu, tanpa memikirkan jentera, dan sendiri Rafizi mengatakan
pemimpin bersama di peringkat cabang ke, di peringkat ranting ke atau bahagian tiada, semuanya berpaksi kepada kepimpinan dia seorang, kan? Macam mana nak kembangkan parti dengan keadaan macam ni? So saya rasa kita boleh cakap gagalnya bersama ini lebih cepat daripada gagalnya bersatu. So kepada mereka yang sentiasa berfikir bersama itu bijak sebijak kancil, parti binatang tu, kan, lupa-lupakanlah, kan, patut kuatkan anda punya personality dalam jentera parti yang ada. So parti yang ada sekarang apa, kan, faham-faham sudahlah, tak payahlah sibuk-sibuk nak cari parti baru yang kata kononnya mempunyai masa depan yang bagus. Hebatnya bersama tu sebab ada Rafizi je, tetapi jenteranya, sekutunya langsung tak ada. So fikir-fikirkan cara yang baik. Kenalah tengok bersama tu boleh terus bersama ke atau boleh bersama liang lahat, bersama liang lahat. Okey, sekian daripada Wayang Tarbus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.